Ramai mungkin content creator, marketer, dia takut bila AI ada ni, orang akan take over kerja dia. Bagi aku tak. Kenapa tu? AI is just a tool. A fool with a tool is still a fool. Okay. Kau nak prompt tu, kau kena ada ilmu. Prompt ni ibarat macam, kau ni seorang bos yang memberikan arahan. ChatGPT ialah staff kau. Kau tak pernah ada ilmu dalam bidang, let's say lah, videografi. Boleh tak kau bagi arahan dekat staff kau? Susah. Sebab arahan tu mestilah menggunakan terma-terma, jargon-jargon, dia punya ayat-ayat teknikal dia. Kalau kau belum pernah masuk dalam bidang tu, kau takkan boleh buat. Satu lagi sebab manusia je yang ada objektif apa yang dia nak capai, betul tak? Ya. Kan? So kau takkanlah macam like hari ni habis kerja, esok masuk kerja, tiba-tiba kerja kau siap. Tak kan. And then bila kau nak prompt tu mesti based on pengalaman. Sebab ayat prompt tu, kau nak bagi ayat tu, kalau kau tak pernah ada pengalaman dalam bidang, contoh kau nak suruh dia buat copywriting. Yes, kau boleh buatkan copywriting untuk promote podcast kaki konten dalam ChatGPT. Boleh kan? Boleh. Tapi kalau orang yang ada pengalaman, aku nak kau jadi seorang expert copywriter, aku nak buat kau nak buat 300 patah perkataan copywriting menggunakan framework AIDA. Digunakan terma-terma yang digunakan dalam marketer. So of course jawapan dia akan lebih bagus berbanding yang budak-budak tadi yang biasa-biasa.